Simpan sehari RM3, jadi apa? Ada yang mengadu nak menabung RM100 sebulan pun payah. Sebenarnya kan, kalau kita menabung RM3.50 setiap hari, sebulan tu dah dapat lebih pun daripada RM100. Nampak macam payah, tapi tak ada mustahil bila dah jumpa cara yang sesuai. Tambah lagi, bila duit RM100 tu disimpan dalam bentuk simpanan emas, bukan simpan dalam akaun bank biasa. Sebab apa jadi bila kita simpan dalam akaun bank biasa? Simpan RM100 setiap bulan, setahun tak ada pun RM1,200. Tetapi berbeza kesannya bila simpan RM100 tersebut dalam akaun emas Gap Public Gold. Bila simpan serendah RM100 hari ini, akan dapat gram emas bersamaan dengan 0.15 gram lebih. Setahun boleh dapat sekitar hampir 2 gram. Nak berjaya ada simpanan sebanyak 2 gram dalam tempoh setahun jauh lebih mudah berbanding nak kumpul sebanyak RM1,200 setahun. Naluri manusia terhadap duit memang nak belanja. Sementara naluri manusia terhadap emas nak simpan, nak kumpul lebih banyak lagi. Sudah semestinya simpanan emas yang berjaya kita ada ni bukan hanya untuk simpanan selama-lamanya, tetapi untuk kita capai satu persatu matlamat dalam kehidupan. Nak mula menabung emas hari ni untuk kegunaan masa depan, boleh rujuk pin video di profil cara mulakan simpanan emas step by step.